Dia dengki. Hakim memang terkenal sebagai peminat barang antik. Rumahnya penuh dengan jam lama, peti kayu berukir, lampu minyak, dan berbagai barang pusaka yang dibelinya dari pasar lama atau lelongan. Bagi Hakim, setiap barang antik ada ceritanya sendiri. Tapi satu barang yang dia bawa pulang suatu hari rupanya menyimpan cerita yang tidak sepatutnya dibangunkan semula. Suatu petang, hujan, Hakim pergi ke sebuah kedai antik yang hampir ditutup. Kedai itu sunyi dan berbau kayu lama. Di sudut paling belakang, dia nampak sesuatu yang membuatkan dia berhenti berjalan. Sebuah cermin besar setinggi manusia. Bingkainya kayu hitam berukir halus, penuh simbol pelik seperti tulisan lama yang hampir pudar. Pemilik kedai hanya berkata perlahan, "Cermin tu, kalau boleh jangan beli." Hakim tersenyum. Itu cuma buatkan dia lebih mahu memilikinya. Tanpa banyak soal, dia beli cermin itu. Beberapa minggu kemudian, Hakim berpindah ke rumah baru bersama istrinya, Nadia, dan anak mereka yang berumur 6 tahun, Aiman. Cermin besar itu dia letakkan di ruang tamu. Pada hari pertama, semuanya nampak biasa. Tapi malam kedua, Aiman tiba-tiba bangun dari tidur dan berjalan ke ruang tamu. Nadia, yang perasan, terus mengekori. Aiman berdiri tepat di depan cermin, diam, seolah-olah sedang mendengar seseorang bercakap. "Aiman, buat apa tu?" tanya Nadia perlahan. Budak itu jawab tanpa menoleh. "Perempuan dalam cermin tu kata jangan tutup lampu." Darah Nadia terasa sejuk bila dia tengok cermin itu. Cuma pantulan mereka berdua. Tiada apa-apa. Dia anggap Aiman cuma bermimpi. Gangguan mula menjadi lebih aneh selepas itu. Kadang-kadang, pada waktu malam, Hakim nampak bayang seseorang berjalan di belakangnya dalam cermin. Tapi bila dia berpaling, tiada sesiapa. Pernah sekali Nadia sedang lipat baju di ruang tamu. Dia terperasan sesuatu dalam cermin. Seorang wanita berdiri di belakangnya. Rambut panjang basah menutup muka. Nadia berpusing pantas, kosong. Bila dia tengok semula cermin,